GPS tak ada. GPS tak ada. Oh tu buat. Oh, ya Allah. Assalamualaikum, selamat pagi. So, pagi ni kita dekat Asi di Buli. Berada ni. Kejam betul lah. Sekarang dah 47 minit. Alhamdulillah sejam 6 minit dah sampai puncak. Penat Tapi cuaca elok ni. Cuaca cantik, mantap. Sekarang 1 jam 08. Kita tukar plan, kita turun ikut Ulu Bendul. Test jalan baru. Naik dan turun ikut Ulu Bendul. Naik ikut Ulu Bendul ni lagi perit rasanya. Bercabar. Tiada sedaya. Dia punya jalan curam. Lompat boleh lah tapi patah tulang lah. Curam dia dekat 90 degree dah ni. Dekat 90 degree tengok. Angle dia. Padu. Super. Tiada sedaya. Depan. Macam mana nak turun? Macam mana nak turun? Senggayut. Akar tu boleh buat senggayut. Win, you turun dulu. Ni boleh ni akar ni. Boleh. Iya. Orang cuti duduk rumah. Kita sibuk nak panjat bukit nah. Ikat komando. Tu sebenarnya. Kau dia sedar. Lompat je lah sini. Lompat je lah. Lompat apa bang? Jangan main-main bang. Ustaz biasa turun kepala dulu kan. Komando. Komando. Balik kau. Gila betul. Macam mana tempat pijak ni? Teruk kot tu. Ni lagi senang. Apa pegang je, kita orang pegang. Komando 69. Komando. Betul-betul komando. Abang boleh turun. Lompat je. Tak, yang kat atas ni gelak kau orang ni. Cepat bang, turun bang. Kalau you berat 1 kilo kan kita orang boleh angkat. Susah. Okey tak? Insya tak nak dah join apa. Tiada sendirian running club tak nak dah. Salah pilih jalan. Nak keluar. Insaf. Naik exit dah. Tak nak Ya, dia buat ski. Sangkut pula. Win, hello Win. Kasut je licin tau. Tu dah lalu macam mana? Tu dah lalu macam mana? Wah, nak apa ni? Cuba saya cakap. Merangkak ada, memanjat ada. Gila. Alhamdulillah, ini pengalaman terbaik. Ada sungai. Sampai sini celup kepala dulu ya. Bukan pun ada tak? Besar. Depan kamera tak kena kalah. Ya kamera. Hai, hampir. Celup. Woi, sedap lagi ni. Lagi best. Ikut Ulu Bendul lagi best kan? Ada 2 air terjun. Lawa tu. Tak lah. Mantap lah. Ui. Lawa serius lawa serius. Siapa yang tak pernah datang kena datang ah. Naik ikut Asi, ikut Pintu Gebang, turun ikut Ulu Bendul. Memang cantik. Serius. Air terjun.
Lalu ikut view air terjun, geng. Mantap. Balik dah. Tak nak pasang kasut orang. Weh, sedap. Syok. Puas hati. Trip hari ni puas hati ya. Memang nak berhenti sini ke you? Ada? Tak nak pasang kasut. Tak nak pasang kasut. Topik batu you. Celup je lah, Win. Mantap, syok. Hai video pula. KM 9.80. Ada tempat mandi. Memang puas hati. Mantap. Kalau keluar ikut Ulu Benda, dia akan keluar ikut sini lah. Tadi kita orang masuk ikut pintu gerbang aksi sana. Kasut dia mantap. Mantap walaupun murah. Celup air, jalan batu, jalan berakar, ini semua Kedah. Mantap. Hati-hati, ada tape di hadapan. Tape mana tu? Tape melintas di hadapan. Kena main panas sikit lah. Dalam lebih kurang 2 kilo lagi kot. Nak bagi dia punya map punya bersambung. Oi, panas. Aduh, gila betul. Panas weh, pukul 11. Aduh. Apa dah? Lorong mendaki. Pukul 11. Lari dah sampai. Dah nak bersambung. Alhamdulillah selesai. 13.10, 3 jam 35 minit. Ngam satu loop je. Alhamdulillah mantap. Ada yang belum try kena try Ustaz. Kena. Kena try. Mantap. Puas hati. Assalamualaikum. Bye bye. Penat. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Interior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.